Lisa dah boleh share screen dah Lisa. Nah, iPhone 5B. Terus setengah yang kelas 4. Ini masih ada toko malam. Ini dia ada. Udah lama dia. Ini benar. Mak kita. Tak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi semua sihat ke hari ni? Okey, sebelum kelas kita start, kita boleh baca doa dulu untuk dipermudahkan urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi selamat pagi. Terima kasih sebab join kelas saya hari pagi ni. Jadi hari tu kita bersama untuk membincangkan mengenai hari ini kita akan ke subjek pendidikan Islam dan akan membincangkan mengenai tokoh empat mazhab pendidikan Islam tingkatan 4. Saya rasa sebab Pai kan dia macam membaca je, so saya akan explain sikit-sikit. So nanti mungkin banyak masa untuk Q&A. Q&A tu awak boleh tanya apa-apa je awak nak tanya berkaitan dengan Pai, teknik menjawab, kebat dan sebagainya. Okay? Okay, Lisa boleh scroll. Untuk memulakan kelas, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zarin, alumni MNSM Kuala Krai. Hari ini saya akan menggunakan teknik storytelling. Saya juga seorang yang friendly dan saya juga calon 9A+ bagi SPM 2025. Amin. Saya minta untuk semua aminkan sebab saya nak sangat straight A+ tau. So minta semua aminkan dan doakan saya untuk dapat 9A+. Okay, terima kasih. Comelnya slide. Okay. Lisa boleh scroll. Okay semua. Tolong jangan tidur. Saya tahu kelas saya pada hari ni pagi. Kalau hari tu dia malam. Malam dia macam fun sikit. Pagi ni dia macam ruh baru nak masuk. So macam ramai lagi mengantuk. Jadi minta untuk semua tak tidur tau. Okay, Lisa boleh scroll. Baik, hari ni kita akan bincangkan mengenai riwayat hidup tokoh empat mazhab. Tokoh empat mazhab ni dia silibus tingkatan 4. First of all, saya minta maaf sebab slide saya ala kadar je sebab saya sebenarnya tak teringat pun saya ada kelas pagi ni. So saya buat ala kadar je semalam. Jadi saya just edit biasa-biasa je. Okay. Sekejap Okay, semua.
kalau ada yang jual boleh buka buku page riwayat bab atau bab mazhab. Kalau ada buku Pearl tu pun, nota ringkas tu pun boleh buka juga. Biar kita sama-sama membintangkan mengenai riwayat tokoh hidup bab mazhab. Tadi ada yang tanya ni bab berapa. Saya lupalah bab berapa. Dia dalam bab, dia dalam bidang sirah mungkin yes, tajuk 21. Dia dalam 19, 19, 20, 21. Biasalah, tu tajuk bagi tajuk sirah, kebiasaannya. Jadi mungkin kelas pagi ni dia macam boring sikit sebab kita kena subjek PAI kan subjek membaca. Jadi mungkinlah dia akan jadi boring sikit. Saya pun tak tahu macam mana nak ajar. Cuma saya mungkin boleh explain lah. Dan mungkin siapa-siapa yang tak nak membaca tu boleh dengar lah kelas saya pagi ni. So kalau dengar tu buka je, so dengar je. Okay. Okay. Okey, untuk tokoh pertama iaitu Al-Imam Abu Hanifah. Ni adalah tokoh pertama dan beliau menubuhkan merupakan mazhab pertama lah dalam Islam. So nama penuh beliau adalah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Tarikh lahir pada 80 Hijrah di Kufah dan tarikh wafat 150 Hijrah. Kunyah beliau adalah Abu Hanifah. Untuk pengetahuan semua, Al-Imam Abu Hanifah sahaja menggunakan kunyah Abu Hanifah dan imam lain menggunakan kunyah Abu Abdullah. Yes, kunyah panggilan macam mana lah. Takkan setiap kali nak jumpa tu kita akan sebut nama full, kita akan sebut nama kunyah dia je, panggilan. Panggilan sama ada sahabat-sahabat beliau pada beliau ataupun panggilan orang setempat lah kepada beliau, kepada Imam Abu Hanifah. Kepribadian Imam Abu Hanifah adalah sangat memuliakan ilmu pengetahuan, kuat beribadah seperti melakukan qiyamul lail, puasa sunat dan selalu khatam Al-Quran, seorang yang pemurah dan penyayang dan tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan. Antara guru yang tersohor iaitu di mana Imam Abu Hanifah ni menuntut ilmu bersama guru-guru beliau, iaitu antara guru-guru yang tersohor adalah Hamad bin Abi Sulaiman, Attab bin Yasar dan Amr bin Dinar. Tapi saya cadangkan untuk semua hafal paling-paling pun 2. Tak payah pun hafal ketiga-tiga, hafal yang senang je. Kalau saya dulu, saya hafal Attab bin Yasar dan Amr bin Dinar lah. Kalau Hamad bin Abi Sulaiman tu, kita takut macam tertukar. So hafal je 2. Sebenarnya setiap saya ni tertinggal 1, ketinggian ilmu. Kejap Untuk ketinggian ilmu Imam Abu Hanifah, sudah tinggal, okey. Untuk Imam Abu Hanifah, kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah mendalami ilmu fiqh kerana berpendapat ilmu fiqh memerlukan kemahiran dan pertimbangan akal yang mendalam dalam mengesahi sesuatu hukum yang baik. Dia punya keyword adalah ilmu fiqh. So, kesungguhan dalam menuntut ilmu ni
kadang-kadang dia keluar untuk soalan walaupun dalam buku teks dan dalam buku rujukan-rujukan dia letak sebagai nota sampingan je. Apa panggil dalam buku teks saya tak ingat, tapi dia tak highlight lah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Tapi sebenarnya kesungguhan dalam menuntut ilmu ni boleh keluar as long as dia ada dalam buku teks dan buku teks lah. As long as dia ada dalam buku teks dia boleh keluar. Faham semua? Okey, untuk imam kedua Imam Malik. Imam Malik merupakan penubuh bagi mazhab Maliki. Okey, nama penuh bagi Imam Malik adalah Malik bin Anas Al-Madani. Tarikh lahir pada 93 Hijrah di Madinah dan tarikh wafat pada 179 Hijrah. Kunyah Abu Abdullah. Kepribadian Imam Malik dalam menjadi seorang tokoh adalah mencintai Rasulullah sehingga tidak sanggup menunggang kuda dalam kota Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah SAW yang dimakamkan di sana. Menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip murid mencari guru. Memulihkan majlis pengajian hadis Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Yang terakhir, sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Antara guru yang tersohor bagi Imam Malik adalah Nafi' Al-Madani, Muhammad bin Shihab Al-Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kalau nak senang ingat je Nafi' Al-Madani sebab nama full bagi Imam Malik pun Malik bin Anas Al-Madani. Jadi kalau nama guru tersohor pun ingat Nafi' Al-Madani dan satu lagi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Untuk kesungguhan dalam menuntut ilmu bagi Imam Malik, ingat cuaca. Kerana Imam Malik ni sanggup berpanas terik dan menahan kesejukan demi menuntut ilmu. Ini adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu bagi Imam Malik. Saya ulang sekali lagi. Punya keyword adalah cuaca. Kerana Imam Malik sanggup berpanas terik dan menahan kesejukan demi menuntut ilmu. Okey, boleh yang semua? Okey, Lisa boleh scroll. Okey, bagi imam atau bagi tokoh empat mazhab yang ketiga adalah Imam Al-Syafi'i. Ini adalah sangat rapat dengan kita sebab kita sendiri sebagai ahli sunnah wal jamaah kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Di Malaysia, mostly memang mengamalkan mazhab Syafi'i. So ini adalah imam yang paling dekat dengan kita. Nama penuh bagi Imam Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Tarikh lahir 150 Hijrah di Gaza. Gaza tu adalah Gaza, Palestin sekarang. Tarikh wafat 204 Hijrah. Kunyah Abu Abdullah. Kepribadian. Okey, kepribadian Imam Al-Syafi'i ini kepribadian beliau dalam menuntut ilmu dan kepribadian beliau sebagai tokoh ataupun imam pada suatu ketika dahulu. Kepribadian beliau, first, Imam Syafi'i ini sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa Arab. Okay. Kaum Arab Badui ni, kalau kita tahu, kaum Arab ni dia sebenarnya kasar-kasar. Kasar-kasar macam mana? Dia macam kasar lah. Apa ni? Kalau kita tengok badan seorang pemuda Arab, kita boleh tengok dia sangat tinggi, sangat tough. Jadi sebenarnya kaum Arab Badui ni merupakan kaum yang kasar ketika itu. Tapi demi menuntut ilmu, demi menguasai bahasa Arab, Imam Syafi'i sanggup tinggal bersama-sama. Hanya semata-mata untuk ilmu. Okey. Okey, tinggal bahasa Arab, kesesuaian dan kebudayaan Arab.
Sebab Imam Syafi'i ni dia nak adapt dengan situasi semasa. So dia ambil keputusan untuk tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui. Okay, next. Imam Syafi'i juga sanggup bermusafir jauh demi kecintaannya terhadap ilmu. Ini kita boleh relate dengan sekarang sebab sekarang kalau sekolah menengah kan dia ada asrama penuh, MRSM apa semua tu. So kadang-kadang yang tinggal tu tinggal di Kelantan tapi belajar di MRSM di Johor, di SBP di Johor. Jadi itu juga merupakan bukti sanggup bermusafir jauh demi kecintaan terhadap ilmu. Itu adalah sebagai contoh lah, sebagai contoh. So Imam Asy-Syafi'i ni dia sanggup untuk bermusafir demi ilmu sebab Imam Syafi'i ni sangat-sangat mengutamakan ilmu dalam kehidupan. Okay, next. Berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Okay. Harun Ar-Rasyid ni merupakan satu khalifah di sebuah kerajaan. Saya tak ingat kerajaan mana. Harun Ar-Rasyid sama ada Umayyah atau Abbasiyah. Jadi kalau kita tahu puak Syiah ni kalau Form 5 lah, kalau Form 5 dia akan tahu yang puak Syiah ni terhasil kerana sikap taksub kepada Sayyidina Ali. Okay, puak-puak Syiah ni puak Syiah ni tak percaya yang mereka percaya sepatutnya Sayyidina Ali menjadi khalifah pertama, bukannya Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Jadi puak Syiah ni memberontak dan menentang semua yang berpuak di Abu Bakar ataupun sahabat-sahabat yang lain. Okay, puak-puak Syiah ni sangat-sangat ekstrim. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid, okay, kenapa kita kena berdepan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid sedangkan beliau seorang khalifah? Okay, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah ataupun menjadi khalifah, ketika itu Islam ni merupakan kerajaan Islam ni ataupun khalifah Islam ni dia pegang seluruh pelosok dunia waktu tu, iaitu Islam merupakan satu kuasa besar suatu ketika dahulu. Dan waktu masuk ataupun waktu pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, kita ni ada satu library besar, library agung. Situlah menempatkan segala buku ataupun segala ilmu di situ. So, nak jadikan cerita, waktu Khalifah Harun Ar-Rasyid ni memerintah, dia ada ajaran kebanyakan lah orang-orang maafkan saya. Kebanyakan waktu tu ramai orang terpengaruh dengan dunia barat, dengan penulisan barat. Saya tak ingat apa satu nama orang barat tu, tapi waktu tu orang Islam banyak terpengaruh dengan budaya barat. Jadi mereka ni mengambil budaya barat dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dia macam tak amalkan Islam, dia campur Islam dengan budaya barat waktu tu. So Khalifah Harun Ar-Rasyid ni sebenarnya beliau terpengaruh juga. So waktu tu Islam dicampur adukkan dengan budaya barat. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia jadi lain sikit, terpesong. So waktu tu Imam Asy-Syafi'i dia berani menentang Khalifah Harun Ar-Rasyid ni sebab Imam Asy-Syafi'i waktu tu dia tak terpengaruh. Imam Asy-Syafi'i waktu tu dia berpegang pada Islam yang sebenar. Tapi Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia terpengaruh dengan budaya barat ketika itu. Kerana waktu tu agama Islam dan kerajaan Islam tersebar pesat di seluruh pelosok dunia. Okey. Faham semua? Okey, untuk next. Sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidupnya sederhana. Maknanya suka bersedekah,
sangat-sangat pemurah lah pada fakir miskin, walaupun Imam Syafi'i sendiri ni sederhana. Imam Syafi'i ni bukanlah seorang orang yang kaya, bukanlah orang yang berduit ataupun have waktu tu, tapi Imam Syafi'i masih lagi ada sikap pemurah dan bersedekah kepada fakir-fakir miskin. Okey, untuk terakhir, tinggi sifat warok dan kuat beribadah. Okey, ada orang tanya, sifat warok tu apa sebenarnya? Okey, sifat warok tu dia macam mana nak explain? Sifat warok tu dia macam kita mengamalkan gaya hidup Islam, tapi macam contohlah jaga pandangan, warok macam tu. Kalau pergi surau pun pergi awal. Kita kan ada kuat beragama, betul. Kan apa ni? Ya, macam tu lah. Dia macam jaga waktu solat dengan pergi surau awal semua apa tu. Dan kuat beribadah. Antara guru yang tersuhur waktu Imam Syafi'i, antara guru yang tersuhur adalah Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan Muslim Khalid Az-Zanji. Imam Malik bin Anas ni adalah Imam Malik yang tadilah yang kita bincangkan tadi. Untuk kesungguhan dalam menuntut ilmu bagi Imam Syafi'i adalah sanggup bermusafir jauh sehingga ke Baghdad, Mesir dan Madinah dalam masa yang lama semata-mata kerana kecintaan terhadap ilmu. Imam Syafi'i ni dia punya sanggup ataupun jihad beliau dalam menuntut ilmu adalah sanggup untuk bermusafir jauh sehingga ke Baghdad, Mesir dan Madinah. Keyword untuk kesungguhan dalam menuntut ilmu bagi Imam Syafi'i adalah bermusafir. Okay, faham semua? Okay. Untuk imam terakhir dalam riwayat tokoh 4 mazhab adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tarikh lahir 164 Hijrah di Baghdad dan tarikh wafat pada 241 Hijrah. Kunyah Abu Abdullah. Okay. Kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal adalah sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang termasyhur ketika itulah. Dan kedua, seterusnya memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi, banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun, kuat beribadah nawafil dan sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Antara guru yang tersohor adalah Al-Imam Al-Syafi'i. Tadi kita bincangkan Abu Yusuf Al-Qadi dan Hamad bin Khalid. Jadi kesungguhan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu adalah sanggup dipukul dan diseksa dalam penjara kerana bertegas dan berpegang teguh mempertahankan pendirian beliau mengenai Al-Quran bukan makhluk. Keyword bagi kesungguhan dalam menuntut ilmu Imam Ahmad adalah seksaan. Jadi, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ni dipenjarakan? Untuk pengalaman semua, Imam Ahmad bin Hanbal ni juga seorang imam ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika itu seperti saya cakap tadi, beliau
ada campur aduk dengan budaya barat. Jadi waktu tu Harun al-Rashid cakap yang Al-Quran tu adalah makhluk, bukanlah naskah. Harun al-Rashid waktu tu dia mengumumkan kepada semua, beliau berpendapat bahawa Al-Quran merupakan satu makhluk ataupun makhluk yang wujud. Tapi waktu tu Imam Ahmad bin Hanbal ni berpegang teguh pada ajaran Islam yang sebenar dan tetap memperjuangkan akidah yang sebenar, iaitu Al-Quran bukanlah makhluk. So waktu tu Imam Ahmad bin Hanbal ni diseksa dan dipenjara waktu pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Okay. So keyword untuk kesungguhan dalam menuntut ilmu Imam Ahmad bin Hanbal adalah siksaan, kerana Imam Ahmad bin Hanbal ni sanggup diseksa dan dipenjara kerana mempertahankan pegangan Al-Quran bukan makhluk. Boleh faham yang semua? Okey, Alisa boleh scroll. Jadi kita akan ke sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Okey, Alisa boleh scroll. Okey, imam-imam untuk keempat-empat imam amat tersohor dengan hasil karya beliau lah. Jadi kita start dengan Imam Abu Hanifah. Hasil karya bagi Imam Abu Hanifah adalah Al-Faraid, Al-Fiqhul Akbar dan Al-Alimul wa Al-Muta'allim. So kalau saya dulu, saya hafal dua je. Saya hafal Al-Faraid dengan Al-Alimu wa Al-Muta'allim. Hafal dua pun dah okey. Kalau nak hafal tiga-tiga pun okey juga. Okey. Imam Abu Hanifah ni mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa para sahabat, qiyas, ihtisan, ijma' dan uruf. Jadi boleh hafal bagi saya hafal qiyas dengan ijma'. Sebab qiyas ni mostly keempat-empat imam ni memang mengamalkan ataupun mengasaskan mazhab berdasarkan qiyas. Murid yang terkenal ataupun siapa yang menuntut ilmu besar adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan Zufa bin Al-Zuhair. Dan Imam Malik, hasil karya satu je, Al-Muwatta. Jadi senang ingatlah Imam Malik. Malik Muwatta. Mengasaskan mazhab berdasarkan amalan penduduk Madinah, qiyas, masahlul marsalah. Hafal je amalan penduduk Madinah dengan qiyas. Okey, murid yang terkenal ataupun siapa yang menuntut ilmu bersama Imam Malik adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Dan mazhab Maliki tersebar di Mesir, Andalus, Tunisia dan Afrika. Jadi kalau dekat bagi Imam Malik ni, kalau kita berada di Mesir, Andalus, Tunisia dan Afrika, kita akan mengamalkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni yang saya ingat apabila kita berwuduk dan kita terkentut, dia tak membatalkan wuduk kita. So kenapa mengatakan kalau kita terkentut tidak membatalkan wuduk, kerana di kawasan Mesir, Andalus, Tunisia dan Afrika, beliau di sana kekurangan sumber air bersih. Jadi untuk mengambil wuduk semula tu agak susah bagi penduduk di sana. Sebab itulah mazhab Maliki diasaskan berdasarkan amalan penduduk Madinah. Okay. Alisa boleh scroll. Okey, untuk tokoh ketiga iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, hasil karya Risalah, Al-Um dan Al-Musnad. Jadi boleh hafal rum lah, Risalah, Al-Um, Al-Musnad, RUM.
Okay. Mengasaskan mazhab berdasarkan ijma', qiyas dan istidlal. Murid yang terkenal adalah Ahmad bin Hanbal, iaitu imam kita, Imam Ahmad, Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti dan Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni. Okay, mazhab Syafi'i tersebar di Mesir, Iraq, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan India. Iaitu mazhab Syafi'i ini mazhab yang kita amalkan di Malaysia sebagai ahli sunnah wal jamaah. Okay, untuk tokoh yang terakhir, hasil karya beliau adalah Al-Imam Ahmad. Tokoh yang Al-Imam Ahmad, hasil karya beliau adalah Musnad, At-Tarikh dan Al-Ilah. So boleh hafal Al-Musnad dengan At-Tarikh, dua. Mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa sahabat, qiyas, istishab. Murid terkenal ataupun siapa yang menuntut ilmu bersama Al-Imam Ahmad pada ketika itu adalah Al-Imam Hasan bin Musa, Al-Imam Hanbal bin Ahmad dan Al-Walid bin Muslim. Mazhab Imam Ahmad ni mengasaskan mazhab Hanbali yang tersebar di Baghdad, Mesir dan Najat. Boleh faham semua? Okay. Lisa boleh scroll. Jadi untuk terakhir adalah iktibar daripada golongan tokoh. Lisa boleh scroll. Jadi antara iktibar ataupun pengajaran apabila kita mempelajari sirah bab tokoh mazhab adalah kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Dan terakhir, kita hendaklah mencontohi maafkan saya. Dan terakhir ialah kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran mazhab dalam tokoh mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Jadi pengajaran pertama ni adalah pengajaran pertama iaitu kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni, sebab kita sekarang pada hakikatnya kita mempercayai mazhab yang berlainan. Di Malaysia kebanyakan, mostly, majoriti dan saya yakin kita semua pada hari ini adalah berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi ada juga certain sebab ada yang datang daripada Pakistan, apa semua, mereka berpegang kepada mazhab yang berlainan. Jadi kita jangan rasa pelik ataupun rasa aneh lah bila kita lihat ada orang yang solat lain. Bukan solat lain, solat kebiasaan sama tapi kebanyakan amalan kita berbeza. Saya sekarang ingat mazhab Malik. Tapi ada mazhab tu dia menganggap solat sunat rawatib, iaitu sebelum dan selepas waktu solat tu adalah solat yang sunat. Solat yang wajib. Maksud saya solat yang wajib. Sunat yang wajib. Jadi kalau kita tanya kepada mereka subuh berapa rakaat, mereka akan jawab 4. Jadi sebenarnya bukanlah 4 rakaat tu adalah untuk waktu subuh, untuk fardu subuh. Tapi 2 rakaat tu, 2 rakaat untuk fardu subuh dan 2 rakaat tu sebenarnya untuk rawatib subuh, sebelum subuh. Jadi kita jangan pelik lah. Saya rasa semua ada tengok kot video tu. Video yang membincangkan mengenai perbezaan mazhab. Tapi kita menghormatilah perbezaan pandangan. Gaduh ke apa semua tak adalah. Okay. Untuk kedua, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni amat penting. Saya nak highlightkan pengajaran ni sebab banyak kita belajar hanya untuk jawab exam. Okay, saya kongsilah satu pengalaman bagi saya. Pada baru-baru ni saya ada join satu camp. Lepas tu dalam camp tu ada aktiviti dan aktiviti tu dia ada satu aktiviti tu dia macam tanya pasal basic Islam. Dia tanya siapa nama ibu Nabi Muhammad, siapa nama ayah,
suruh dia ada baca petikan ayat Al-Quran dan ditanya pada surah mana. So kadang-kadang benda tu very simple. Sepatutnya kita ni daripada tadika daripada darjah 1 diajar mengenai agama Islam ataupun ilmu Islam, tapi kita tak amalkan. So sebab dalam waktu program tu ataupun waktu-waktu aktiviti tu ramai sangat yang lupa ataupun jawapan yang salah. So waktu tu saya macam sedar sebab memang betul lah apabila kita belajar hanya sekadar untuk jawab exam, kita akan lost, kita tak akan ada apa-apa ingatan pun dalam bidang tersebut. So bagi saya benda tu macam rugilah, sedangkan kita seorang Islam. Tapi kita kadang-kadang tak boleh jawab soalan basic Islam tu sebab kita tak amalkan dalam kehidupan seharian. Kita masuk kelas, contohlah masuk kelas online tuition yang free ni, lepas tu okay macam ni aku nak jawab exam, tapi tak terfikir pun yang kita nak contohi tokoh-tokoh tersebut. Kesungguhan tokoh-tokoh tu, ada tokoh yang sanggup diseksa, dipenjara semata-mata nak menegakkan kebenaran. Jadi saya harap semua hari ni yang join kelas saya pada hari ni dapat mengamalkanlah ilmu yang saya berikan ataupun saya berkongsi hari ni. Bukan berikan sebab saya bukan guru, saya bukan seorang pasang SPM, jadi saya pun bukanlah berikan ilmu, saya berkongsi ilmu. Jadi saya harap semua boleh amalkan dan tak adalah niat yang aku nak lulus exam, jadi aku nak masuk kelas, tak adalah. Cuma berniat lah, macam niat sebelum masuk kelas, setiap kelas lah, bukan kelas saya je. Masuk kelas tu sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala dan amalkan dalam kehidupan seharian. Untuk next adalah kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. So ni apalah apa yang saya buat pada hari inilah, iaitu berkongsi apa ilmu yang saya ada ataupun kemahiran-kemahiran saya ada untuk semua adik-adik pada hari ini supaya memberi manfaat. Walaupun sedikit je tapi masih memberi manfaat. Walaupun saya rasa hari ni saya macam agak boring sebab saya macam baca je, saya tak ada explain apa. Tapi kita berkongsilah kepakaran. So saya yakin adik-adik pada hari ni semua macam bijak-bijak pandai semua. Semua macam pro-pro walaupun bukanlah semua subjek pro kan. So apa kita nak relate dengan pengajaran topik hari ni untuk pengajaran ketiga. So semua adik-adik hari-hari ni berkongsilah ilmu dengan kawan-kawan, baru kita boleh berjaya sama-sama. Macam tu. Kalaulah adik-adik lepas SPM ni nak buat tuition macam kita orang, boleh buat. Buat apa yang termampu. Untuk yang terakhir, pengajaran terakhir ialah kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti cinta ilmu. So ni saya dah cakap pada poin kedua tadi. Mencontohi kesabaran mereka menuntut ilmu. Ni saya nak relate dengan keadaan saya waktu saya SPM. Waktu SPM saya tak adalah macam stres sangat. Stres ada, tapi kalau kebanyakan kawan-kawan saya tu sampai nangis, sampai nak balik, sampai tak nak dah, sampai fed up dah untuk jawab SPM. Tapi saya tak sampai tahap tu lah. Tapi kita akan ada rasa yang malas dah. Aku dah fed up dah nak belajar. Aku kalau belajar pun tak masuk. Kan, kita akan ada waktu tu. Saya yakin semua orang akan ada. Orang pandai ke, tak pandai ke, semua akan ada waktu yang dah betul-betul fed up. Dah malas, dah pasrah, dah reda. Tapi apa yang saya buat waktu tu saya tak ingat. Waktu mat ke paper apa saya tak ingat, tapi saya macam dah fed up, saya malas baca. Jadi saya cari betul subjek PAI waktu tu saya dah malas nak baca sebab kan untuk SPM nanti awak semua ni akan dapat macam subtopik bocor lah macam tu. Macam bocor, bukan bocor pun, dia macam subtopik yang kemungkinan keluar lah awak akan dapat kan. Jadi saya malas sebab banyak sangat subtopik tu nak kena baca kan. Jadi apa alternatif saya waktu tu, waktu saya dekat nak SPM, paper PAI, saya buat latihan trial. Saya buat. Saya tak baca lah, saya akan buat je, saya akan buat dan kertas A4 saya lipat banyak kali dan boleh jadi nota yang kecil je. Saya akan jawab soalan trial dan soalan trial tu saya akan ulang. Dan saya akan buat teknik draft. Untuk PAI pun ada teknik draft.
Okay, saya rasa saya dah nak tutup untuk mengajar HB bar. So Lisa boleh scroll. Okay, untuk sesi jawab. Saya rasa macam cepat sangat kelas saya, 40 minit. Dah nak habis dah. Jadi saya open untuk tanya ataupun saya akan jawab. Okay. Ahli sunnah wal jamaah tu macam mana? Okay. Ahli sunnah wal jamaah tu apa yang kita pegang sekarang lah, ataupun ajaran-ajaran Islam yang tak ada tokok tambah sejak dulu sampai sekarang. Tu ahli sunnah wal jamaah ataupun dia panggil as-sunni. Apa beza ahli sunnah wal jamaah? Okey. Sekejap Okey. Saya tersilap sebenarnya tadi. Bukan je Syafi'i je pegang ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya semua berpegang pada ahli sunnah wal jamaah untuk empat-empat mazhab ni. Okey. Untuk empat mazhab ni semua berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Satu mazhab. Tapi untuk Syiah, Khawarij, semua tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni adalah pegangan Islam yang sebenar. Daripada dulu sampai sekarang. So dulu, waktu dulu kaum Arab ni dia bukan suka kompromi. So bila dia tak puas hati je, dia akan buka ajaran baru. Dia buka ajaran baru. Macam tu. Jadi contoh terdekat adalah Syiah. Syiah adalah contoh terdekat bagi saya. So Syiah ni dia sangat taksub dengan Sayyidina Ali dan sangat-sangat membenci para sahabat sebab dia cakap sepatutnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah yang pertama, bukanlah Sayyidina Abu Bakar. Macam tu. Dan ahli Syiah ni sampaikan dia ada satu pegangan, dia cakap yang sepatutnya waktu dulu-dulu dia cakap malaikat Jibril tersalah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebenarnya malaikat nak berikan wahyu tu kepada Sayyidina Ali. Sampai tahap tu Syiah. Sampai tahap tu Syiah terpesong lah. Nanti adik-adik form 4 akan belajar pegangan akidah nanti waktu form 5. Okey, apa lagi? Teknik jawab kebat. Okey, saya boleh bincangkan teknik jawab kebat sekejap lagi. Okey, kenapa Imam Anup Maji yang pakai kunyah Abu Hanifah? Tu saya tak jawab. Wallahu a'lam. Kenapa Imam Hanafi je pakai gelaran ataupun kunyah Abu Hanifah, sedangkan imam-imam lain guna kunyah Abu Al-Zuwah. Tu saya tak tahu. Wallahu a'lam. Untuk teknik jawab kebat, ustaz saya ajar, first of all kita kena ingat kebat jangan jawab dalam bentuk point. Okay, baru-baru ni saya ada dengar khabar-khabar angin yang batch saya sendiri 08 jawab SPM, jawab kebat dalam bentuk point. Saya tak nak sebut lah, saya tak ingat negeri mana yang ustazah tu tanda, tapi dia cakap ramai sangat nak lepas 60 pun tak lepas sebab jawab dalam point. Tu je. Bukanlah tak ada isi yang semua cantik tapi tak jawab dalam bentuk point. Kaedah menjawab dalam SPY ni subjek yang senang skor. Untuk dapat A+ tu sangat-sangat senang. Tapi dia akan potong markah untuk jawapan, apa semua tu lah. Sekarang kita nak jawab kebat, kita ada teknik dia. Teknik dia isi, huraian lanjut, dan kesimpulan.
Okey, untuk isi, kalau ustaz saya dia ajar isi tu, tulis je isi terus. Tak payah letak kepala ayat apa-apa pun kat depan tu. Contoh isi terus, contohlah isi bagi saya ambil pengajaran tadi. Isi dia mengenai kesabaran menuntut ilmu. Contoh, kesabaran menuntut ilmu. Jadi kita ambil isi kesabaran menuntut ilmu kerana. Kerana tu adalah penghubung untuk kehuraian. Faham tak? Okay, sekejap. Saya tulis kat komen ni macam mana. Saya takut tak faham nak explain. Macam mana template. Isi. Lepas tu buat. Sekejap. Isi kerana huraian. Titik. Isi kerana huraian. Huraian lanjut. Ada yang ajar dekat sekolah saya sendiri, ada ustaz yang ajar buat 4 ayat, ada ustaz yang ajar buat 3 ayat. Tapi ustaz kelas saya, dia ajar untuk buat 3 ayat, untuk simple dan minimalist lah. Tapi kalau ustaz saya buat 3 ayat lah. Tapi ada juga ustaz-ustaz yang ajar buat 4 ayat. Kalau nak nampak menarik, buat 4 ayat. Tapi kalau nak senang, buat 3 ayat je. Okay. Okay, betul Aida. Terima kasih. Isi huraian-huraian lanjut kesimpulan. Okay, ingat suka. Suka tu adalah penghubung. Penghubung untuk isi kepada huraian. Jadi boleh guna suka. Jadi make sure isi dia untuk skema kebat, isi dia open. Awak boleh je buat isi apa-apa as long as related. Tapi untuk huraian, kalau huraian awak, macam BM. Kalau huraian awak tak menjawab isi tadi, ataupun huraian awak tu merapu-rapu, tak ke arah isi, dia tak dikira sebagai huraian. Huraian lanjut. Huraian lanjut tu apa? Huraian lanjut tu dia macam contoh, kesan. Tu sebagai huraian lanjut lah, kita boleh macam nak masukkan sekali. Kebat. Saya lupa cakap, kebat sekarang kan ada 2 markah dan 4 markah. Jadi kebat total 6 markah, ada kebat 6 markah. Jadi, awak tahu tak waktu SPM hari tu, mostly soalan tu kebat. Banyak sangat kebat. Ya Allah, sakit hati sebenarnya sebab kita baca banyak-banyak tapi soalan kebat. Soalan memang mostly kebat. Kawan-kawan saya ada yang tak jawab kebat sebab tak boleh. Sebab kebat tak lepas, dia keluar pasal klon manusia. Ni saya ingatlah, klon manusia. Lepas tu dia macam satu dialog. Dialog tu, kawan dia cakap dia solat pakai niat. Dia tak solat. Yang sepatutnya lah dia solat pakai niat. Lepas tu kita kena hurai lah. Tu dia punya kebat-kebat. Tapi kebat yang klon manusia tu memang ekstrim lah bagi saya. Ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Jadi, sebab terlalu banyak kebat. Jadi, kadang-kadang kebat tu dia susah. Macam kita ada isi, tapi macam mana kita nak menghuraikan isi kita tadi? Tu susah lah bagi saya. Sebab kalau kita salah isi, kita salah isi dia macam, isi jarang salah lah. Isi jarang orang salah. Tapi huraian tu ramai sangat yang salah. Jadi kadang-kadang tak dapat full mark. Tapi sedang kebat ni ialah spot markah, tempat markah. Lagi-lagi SPM tahun lepas memang sangat-sangat, ya Allah. Satu paper tu 60. Ni memang 60 kebat, 40 teori ataupun apa yang kita hafal. Macam tu. Sebab ada kebat kan, kebat kita orang pun batch pertama guna kebat 6 markah tu. So macam tu lah, kebat yang 2 markah, dia guna isi plus huraian je. Dah dapat 2 markah. 4 markah tadi macam sama lah. Macam tu je perbezaan dia. Tapi kadang-kadang tu orang tak boleh identify yang tu kebat 2 markah ke ataupun soalan teori. Sebab dia 2 markah. So kita tak tahu dia tu soalan kebat ke soalan teori. Jadi supaya sebenarnya dia sebab
bagi pelajar-pelajar PAI ni subjek senang. Jadi sebab itulah lembaga ataupun KPM dia buat benda yang aneh-aneh ni. Dia buat kebat dan markah, dia buat majoriti soalan kebat daripada soalan teori. Saya faham dia orang nak tolong pelajar-pelajar yang lemah ataupun yang tak sempat hafal sebab kebat boleh goreng. Saya faham sangat sebab itulah, tapi saya nak pesan kat adik-adik, penting sebenarnya untuk kita tahu cara jawab kebat. Sebab kebat 60% kebat, 40% je teori atau apa yang kita hafal. Okey. Kesimpulan tu macam pengajaran ni. Yes, betul. Kesimpulan tu buat je kesimpulan kita hendaklah. Macam tadi iktibar kan. Kalau awak ingat iktibar, masukkan je iktibar. Tapi make sure setiap ayat awak tu ada kesinambungan. Maknanya maknanya huraian menerangkan isi, huraian lanjut sebagai contoh kepada huraian. Kesimpulan pula secara total. Macam tu. Okay, macam mana nak bezakan Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Saya tak mahir. Saya ajar PAI je. Kalau awak nak tahu, awak boleh tengok dekat YouTube. Banyak sangat macam mana kita nak bezakan Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Wahabi, kita tak belajar untuk silibus form 4 dan form 5 dan tak keluar SPM pun. Wahabi ni adalah satu ajaran yang di luar silibus. Jadi saya tak berani nak mengupas lebih-lebih lah bagi Wahabi. Tapi saya tahu Wahabi ni dia macam masuk dalam pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai halus, dia halus je. Jadi kita kena terbeza lah. Tapi saya hari ni saya nak ajar subjek PAI. Saya bukan nak ajar saya nak bagi ceramah. Macam tu. Okay. Apa maksud hujah? Hujah ni adalah point. Hujah. Contoh, berikan hujah anda. Ataupun hurailah, menghurai. Hujah. Hurai. Lebih kurang macam tu. Ataupun statement. Statement kita nak menghuraikan soalan di atas. Itu hujah. Isi plus huraian betul. Betul. Dan ni Ilham betul. Isi plus huraian lengkap atau contoh plus kesimpulan. Betul. Tapi make sure buat ayat yang berbeza. Jangan awak buat panjang macam ayat isi, huraian lengkap, contoh kesimpulan tu semua dalam satu ayat. Tak boleh. Nanti tak dapat markah. Dia akan ambil satu markah je. Untuk semua tu awak akan dapat satu markah je. Kalau isi dengan huraian, kalau ustaz saya cakap dia boleh gabung. Tapi kalau awak nak selamat, jangan gabung. Buat asing-asing. Buat satu ayat macam satu ayat isi, satu ayat huraian, satu ayat huraian lengkap. Contoh, satu lagi ayat kesimpulan. Okay, faham Medan ni? Okay, 20 kebat macam tu. 60% kebat. Untuk full paper, kita ada 100 markah. 60 markah tu adalah kebat. 40 markah je untuk teori. So kalau awak tak membaca, saya bukan nak menggalakkan awak semua tadi tak membaca. Tapi kalau awak kurang membaca pun, kalau awak reti goreng kebat, kemungkinan untuk luluslah lulus. Bukan cakap lulus. Macam mana nak huraikan hujah? Macam mana huraikan hujah? Hujah ni sebenarnya sebagai isi. Jadi awak hurai macam biasalah. Contoh, berikan hujah anda. Contohlah soalan apa-apa soalan. Berikan hujah anda. So, macam mana nak hujah? First, cari isi. Contoh isi dia, meregangkan perkauman. Contohlah meregangkan perkauman. Kerana perbezaan mazhab. Macam tu. So macam nak menghuraikan hujah tu, awak boleh guna template kebat yang saya bagi tadi. Okay, contoh tu Kak, dia umum ke berdasarkan apa dalam konteks? Umum je. Kalau awak boleh ingat yang dalam buku teks, awak boleh buat dalam buku teks. Tapi kalau awak tak ingat, no worries. Guna je contoh umum. Contohnya, macam contohlah pasal, saya cakap tadi kan, kebat SPM terlepas, pasal solat pakai niat. Saya ingat solat ke puasa pakai niat. Tapi pakai niat lah. Solat tak silap saya. So dia cakap solat pakai niat. So macam mana awak nak buat contoh tu? Contoh tu buat je macam contoh umum. Contoh sebagai contoh seorang pelajar terpesong akidahnya apabila mengamalkan solat menggunakan niat. Boleh je, umum je. Tak apa. Tapi kalau awak ingat dalam buku teks lagi bagus lah. Dalam buku teks pun
Itulah saya boleh cakap apa yang boleh saya simpulkan dalam buku teks. Kalau awak ingat, awak boleh tulis. Kalau tak ingat, buat umum. Untuk contoh dalam kebat. Teknik jawab kebat 6 markah macam mana? Okay. Kebat 6 markah ni, dia tak ada beza pun sebenarnya dengan kebat 4 markah yang sekarang. Cuma dia asingkan. Macam satu kebat, satu gambar diasingkan soalan. Satu soalan 2 markah, satu lagi soalan 4 markah. Biasanya dia akan bagi soalan 4 markah, dia tak akan bagi soalan 2 markah untuk tahun-tahun lepas. Tapi untuk tahun-tahun sebelum tahun saya. Tapi untuk tahun saya, dia letak satu gambar dan 2 soalan kebat. So, untuk teknik jawab tu sama je. Untuk 2 markah awak guna teknik isi dan huraian. Untuk 4 markah, isi, huraian lanjut dan isi, huraian lanjut dan kesimpulan. Untuk yang 4 markah. So total untuk 2 soalan kebat tu untuk awak akan dapat 6 markah. Tu panggil kebat 6 markah. Saya tak tahulah yang sekarang yang 6 markah ni akan still digunakan untuk tahun awak semua. Saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi untuk tahun saya, dia gunalah untuk 6 markah. Dan yang paling shocking adalah waktu trial, kita orang tak jawab 6 markah. Kita jawab 4 markah lagi waktu tu. Dan ditukar last minute. Soalan-soalan tu dia tak banyak sangat yang 6 markah waktu trial. Waktu SPM tu baru mostly 4 markah. Mostly 6 markah maksud saya. Faham? Jadi 2 soalan kebat berdasarkan gambar yang sama. Ya, betul. 2 soalan kebat berdasarkan gambar yang sama. Yes, betul. Tapi satu kebat 2, satu lagi kebat 4 markah. Kebat kronologi macam mana pula? Kebat kronologi. Saya tak pasti sangat untuk kebat kronologi sebab saya tak pernah jawab untuk kebat kronologi. Saya tak tahu nak menjawab. Okay, sorry. Tak tahu sangat. Saya tak mahir. Kelas sampai berapa? 11.30. Tapi saya akan habiskan awal kot. 11 suku saya akan habiskan dah. InsyaAllah. Saya sebab ada lagi masa sikit lagi. So saya nak sharing macam mana saya study PI sebab study PI adalah subjek yang senang. So macam mana kita nak make sure yang kita dapat A+. Maafkan saya. Dulu dalam kelas saya, kita orang pernah satu kelas dapat A+. A+ dan A. Dekat kelas saya waktu tu, dia dapat A+ dan A. Tak dapat A- dan ke bawah. Pernah. Dan di sekolah-sekolah lain, ada yang cipta rekod satu batch dapat A+ dan 2 orang je dapat 2A. 2 orang je dapat A solid. Yang lain semua A+. So, sebab PI ni adalah subjek yang senang. Jadi, kita kena ada cara macam mana kita nak make sure kita akan dapat skor A+. Saya sendiri waktu trial hari tu, saya tak dapat A+. Saya dapat A solid je sebab kebat susah waktu tu. Jadi macam mana kita nak make sure kita akan menuju ke arah A+ bagi subjek PI. Sebab subjek PI ni subjek senang, bukanlah macam subjek-subjek lain kan. Macam subjek sejarah, dia susah sebab dia banyak info nak kena baca. PI ni dia banyak info tapi dia macam dah ringkaskan. PI tu kalau sejarah dia panjang-panjang. Okay, untuk subjek PI dan subjek sejarah, saya guna teknik yang sama. Saya khatam untuk 2 tahun, untuk Form 4 dan Form 5. Sejarah pun saya hafal buku teks Form 4 dan buku teks Form 5. PI pun sama, saya hafal buku rujukan. Kita orang dapat buku teks dalam Jawi. So, kita orang guna buku rujukan Purple. Tak tahu lah sekarang. Saya tahu tajuk dia apa, tapi tu adalah buku rujukan untuk PI lah. Dia ringkaskan dan nota padat. So untuk 2 buku teks dalam 1 buku rujukan, awak semua boleh pergi survey kat Shopee. Dalam RM10 kot buku tu. Paling mahal pun 15 lah kot. Tapi sangat-sangat berguna. So saya harap semua adalah buku tu. Sebab masa nak cepat. So takkan awak nak baca buku teks. Baca buku rujukan. Baca, khatam. Second, banyakkan latihan. Kalau ada yang join kelas saya ni Form 4, awak banyak mengkhatam. Masuk Form 5,
Awak tak sempat dah nak membaca. Awak dah tak sempat dah nak baca, nak menghafal siapa semua. Sebab banyak lagi subjek awak kena hafal dan membaca. Jadi waktu form 5, saya punya teknik adalah jawab soalan trial. Jawab soalan SPM lepas, soalan trial tu cara saya study untuk subjek PI. Untuk subjek PI tu. Banyakkan buat soalan trial tanpa tengok buku. Awak jawab ikut macam awak baca buku dalam 5 minit dan awak buat terus. Baca buku 5 minit, buat. Buku 5 minit, buat. Macam tu. Simple je. Untuk last minute, macam betul-betul dah last minute. Macam esok dah exam, hari ni nak buat apa? Hari ni adakah si nak baca? Kalau saya dah tak baca sangat waktu last day. Ataupun waktu sebelum macam esok paper, hari ni saya dah tak baca sangat dah. Saya baca sikit-sikit je. Hari ni saya fokuskan kepada jawab quiz dan jawab soalan-soalan trial je. Ataupun soalan-soalan saya belum jawab. Ataupun saya macam guna teknik study buddy. Study buddy tu macam mana? Okay, awak cari seorang kawan awak yang baik. Tak baik pun tak apa. Cari kawan. Okay, hari ni kita akan baca mengenai tokoh 4 mazhab. So awak arrange, okay kau baca 2 tokoh, aku baca 2 tokoh. So dah 5 minit, baca, hafal, lepas tu present kat kawan. Kawan pun present balik. Itulah teknik yang berkesan. Tu pun teknik yang ustaz saya ajar dulu. So saya pun kita orang guna study buddy ni je lah. Kadang-kadang tu study buddy tu tak semestinya 2 orang. Kadang-kadang tu kita orang satu group buat teknik yang sama. Jadi satu topik besar, arrange siapa yang nak baca dan hafal. Dan nanti explain. Later tu explain. Macam tu je. Untuk last day tu tak perlu pun macam stress-stress sangat. Sebab kalau awak stress nanti beri-effect untuk paper esok. Dan saya nak pesan kepada yang masih ada ni, tolong jangan stay up. Tolong sangat-sangat jangan stay up. Sebenarnya kadang-kadang kita tak perlu pun stay up 2-3 pagi semua untuk study. Kita prepare awal. Malam tu, kalau esok exam, malam tu jangan stay up. Haram untuk stay up. Sebab nanti awak akan mengantuk dalam paper. Awak cakap lah, oh tak apa saya tak mengantuk. Tipu, awak akan mengantuk dan awak akan hilang fokus. Tak semestinya awak mengantuk tidur dalam jawab exam, tak. Kadang-kadang bila awak mengantuk, dia akan ganggu awak punya saraf dekat otak dan dia akan blur. Awak tak akan dapat, kalau awak nak cari notebook hebat, awak tak akan dapat cari isi ataupun awak tak akan ingat apa yang awak dah belajar selama ni. So nanti kesianlah dekat awak. Stay up 2-3 pagi tapi dalam exam tak boleh jawab. So tolong sangat jangan stay up waktu malam. Itu adalah tips-tips saya lah. Sebab saya pun tak stay up lah waktu-waktu malam. Saya memang tak stay up langsung. Saya memang akan tidur je. Tidur lebih penting. Rehat yang cukup penting. Esok pagi, waktu subuh, baca Yasin. Lepas dia solat subuh, baca Yasin. Lepas baca Yasin tu, awak baca sikit lagi, baca sikit. Baca je, tak adalah baca macam nak menghafal, macam awak just turn page tu macam okay lah, nak masukkan sikit-sikit je. Okay. Tapi kita punya hubungan dengan Allah tu sangat penting. Tak kisahlah kita ni pandai macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, solat kita culas, Al-Quran kita tak baca, nothing. Awak akan tak dapat apa-apa. Macam tu. Okay, awak tak akan dapat apa-apa pun. Sumpah saya cakap. Kalau awak tak jaga solat, awak tak baca Quran apa semua, tu akan tak memberi apa-apa pun dekat awak. So kalaupun awak dapat kejayaan dengan hasil awak tak solat, hasil tak baca Quran, dia macam bukan satu kepuasan yang sebenar. Jadi itulah, saya bukan nak jadi ustazah hari ni, cuma saya nak sharing sebagai seorang yang dah lepas SPM kepada yang belum nak jawab SPM. So sekadar sharing-sharing lah. Tapi hubungan kita dengan Allah tu sangat-sangat penting. Itu saya pengen highlight. Okay. Itulah Kalisha. Untuk jawab soalan, better pakai kertas SPM sebenar atau trial?
Guna dua-dua. Tapi SPM, awak jangan, SPM kan setahun sekali. Dan SPM tu ada satu soalan je tiap tahun. So contoh awak nak ambil start 2020, ambil start 2020. Yang start silibus baru lah ni. 19 tu silibus sama dah. So 2020 sampai 2025 baru 5 soalan. Baru 5 set soalan. Tak cukup. Buat trial. Trial setiap negeri ada. 14 negeri ada. Dan kalau contoh Johor, dia buat beza ikut zon. Zon JB, zon Kulai. Kalau Terengganu pula dia ada YIT. Bukan YIT. Apa tu? Saya ingatlah yang Terengganu, set Terengganu tapi dia buat banyak set trial. Untuk banyak negeri dia buat banyak-banyak set trial. So kadang-kadang satu negeri tu ada 5 trial. 5 set trial. So awak ambil soalan trial. Secadangkan. Untuk SPM, sebab ada 5 set je. 5 set je soalan SPM. Jadi kalau trial, kalau satu tahun dah ada 14 ataupun lebih pada 14, awak kaji dah dengan 5. 5 sebab 5 tahun silibus baru. So macam tu lah. Okay. Ada lagi tak soalan? Betul ke trial lagi susah? Untuk saya, okay, semua subjek trial susah. Trial susah. Tapi PI, trial senang. Untuk PI, trial senang. Saya cakap, untuk PI, trial senang. SPM susah. SPM PI memang tiap tahun dia akan jadi macam sikit susah dekat trial, dekat SPM. Tiap tahun. Tadi saya ada nampak soalan tadi, dia tanya saya daripada sekolah mana. Saya daripada MRSM Kuala Krai. So soalan MRSM pun lagi susah, double susah dia untuk subjek, semua subjek lah, untuk semua subjek. Itulah kalau awak tanya saya secara jujur, trial atau SPM lagi susah, trial lagi susah. SPM dia tak adalah senang. Kalau senang tak adalah sampai orang menangis-nangis. Dia macam sebab kita dah pernah jawab waktu trial, jadi dia macam kita dah tenang sikit waktu SPM. Dulu waktu saya nak SPM, saya tak rasa berdebar tau. Pelik kan? Saya tak rasa berdebar. Sebab dah banyak sangat dah soalan ataupun dah banyak sangat dah exam yang saya duduki. Tak rasa pun macam SPM. Sumpah, lillah saya cakap, tak rasa macam SPM. Dia macam exam yang biasa-biasa je waktu SPM tu. Sebab dah banyak sangat jawab set latihan. Nanti awak akan rasa apa yang saya rasa. Dulu waktu kita form 4 kita akan rasa berdebar ataupun rasa nervous nak masuk form 5 sebab nak SPM. Tapi bila dah SPM kita tak rasa pun macam SPM. Okey, apa tadi soalan? Trial dan SPM sebenar gap berapa bulan? Okay. Saya hari tu, saya habis trial bulan 9. Habis trial. 10, 11. 2 bulan. 2 bulan je gap trial. Sebenarnya sebulan je. Sebab bulan 11, 20 lebih bulan 11 kita orang dah start amali. Dah start bertutur. Bulan 12. So gap kita orang gap 2 bulan je untuk tahun lepas. Kita habis bulan 9. Bulan 9 pun bukanlah bulan 9 dah hujung bulan 9. Tengah-tengah bulan 9 start SPM 3 bulan 12. Macam tu. So gap 2 bulan, 3 bulan je. Tapi tak rasa sangat pun gap tu. Awak takkan, contohlah waktu trial awak dapat result awak teruk. Lepas awak cakap nak, okay aku nak baiki result aku. Kalau waktu tu baru nak start, macam kurang sikit. Sebab banyak lagi. Bukan subjek PI je awak kena baca. Kalau saya ada 9 subjek. Kalau yang ambil lebih ada 10, 11, 12 subjek. Macam mana lagi awak nak study untuk masa lagi 3 bulan tu? Tak sempat. Jadi prepare awal. Ni kita orang buat kelas bulan 2. So kita orang sebenarnya buat kelas bukanlah sekadar nak berkongsi ilmu, tapi lebih kepada nak sharing ataupun nak bagi pendedahan macam mana nak prepare for your study, for your SPM apa semua. Okay, harap menjawab. So ada lagi soalan?
Okay, apa yang Hanif cakap tadi, MRSM kita short time, kebanyakan trial negeri lain dah habis baru kita start. Betul. Waktu kita orang start tu Terengganu dah habis trial waktu SPM, tapi maafkan saya, waktu MRSM start trial waktu tu Terengganu dah habis, tapi kita orang jawab sekali dengan Kelantan. Waktu tu kita orang jawab. Okay, ada tak soalan? Soalan ke ataupun nak tanya apa-apa ke? Berkait dengan PAI lah. PAI ataupun nak tanya tips study ke. Boleh. Sebab ada lagi masa ni. Ada lagi dalam 20 minit macam tu. Sebelum kita end. Soalan ke? Kalau awak tak ada soalan untuk PAI, tanyalah untuk subjek-subjek lain ke, boleh. Saya boleh tolong jawabkan. Lepas ni dalam pukul 12 kita ada kelas untuk PAI juga. Tapi saya rasa kelas PAI tu lagi menarik lah pada kelas saya. Sebab kelas saya ni kelam kabut. Kelas Kak Amna Atifah tu lagi menarik. So awak pergi join. Kak Amna hari ni akan bincangkan mengenai Kerajaan Umayyah dengan Kerajaan Abbasiyah. So pukul 12 boleh prepare. Pukul 12 sampai pukul 12.30 sampai pukul 2 tak silap saya. Saya tak silap saya. Awak boleh rujuk jadual dekat Avicenna Tuition punya IG. Dan kita orang pun selalu update dekat story. Akak buat kelas mat lagi bila? Saya tak ajar mat. Saya tak ajar mat, Amira, saya ajar BM dan saya ajar PAI je. Tapi lepas ni saya akan, esok saya ajar BM. Pukul 3 sampai pukul 4.30. So harap semua boleh join. BM menarik insyaAllah sebab BM saya tu sikit, mahir sikit. BM pun boleh. Join esok. Okay, macam mana nak study cara berkesan? Okay, ni saya buat sharing lah sementara ada lagi berapa minit je lagi. Okay, saya bukan seorang top student. Saya bukanlah yang dapat straight A apa semua. Saya bukan jenis tu. Dan saya juga seorang typical yang study last minute student. Last minute person lah saya ni. Semua benda saya last minute. Slide ni pun saya buat malam. Semalam siap pukul 1. Pukul 1 baru siap slide ni. Tu pun saya edit macam-macam tu je. Sebab nak kena edit macam-macam lagi kan. Okay. Cara berkesan bagi saya. First, nak study berkesan ataupun nak start pada awal, awak jaga hubungan awak dengan Allah, dengan parents, dengan keluarga dan dengan cikgu-cikgu, dengan rakan-rakan. Tolong jaga sangat-sangat. Jangan buat cikgu tu rasa kecewa ataupun rasa sakit hati dengan awak. Kalau dah guru start rasa sakit hati, tak ada keberkatan ilmu. First, kita kena cari keberkatan dalam menuntut ilmu. Lepas kita ada keberkatan tu kita boleh study. Okay, study yang berkesan, jangan stay up. Jangan stay up. Sampai kali saya ulang, jangan stay up sebab saya akan ulang kesilapan. Okay, saya nak share sikit, secret antara kita-kita yang ada lagi dalam 24 orang ni. Saya dulu waktu SPM, tu saya tak tahu, saya tak stay up pun sebenarnya. Saya tak stay up pun. Tapi saya tertidur waktu jawab paper. Tapi waktu SPM tak teruk lah. Waktu trial, saya tertidur. Waktu tu saya tengok subjek apa, saya tertidur, saya bangun, ada lagi 15 minit. Dan banyak lagi soalan saya tak jawab. Awak cemas saya waktu tu. Trial saya ada stay up sikit kot. Macam tu. So, kalau saya yang tak stay up pun tertidur dalam dewan, apa lagi awak yang stay up? Dia mengganggu. Daripada awak stay up, contoh awak study lepas isyak, sekarang isyak 8 lebih. Okay, pukul 9 awak start study sampai pukul 2 pagi. Contoh, sampai pukul 2 pagi awak stay up. Awak study lah. Tapi ni cara yang kurang berkesan. Kalau awak nak lagi berkat, awak bangun pukul 3 pagi, bangun buat qiyamul lail dan study sampai subuh. Itu yang cara berkesan untuk study. Kalau awak tak mampu buat qiyamul lail start pukul 3 ataupun start pukul 4, sekarang subuh pukul 6 lebih. Saya tak tahulah masa akan datang.
bangun pukul 5 pun dah okey. Bangun pukul 4.40, mandi apa semua, pukul 5 start qiyamul. Start qiyamul sampai subuh. Lepas subuh, baca Quran sikit apa semua. Buat ibadah malam lah, lepas ibadah. Dan baru baca, baru start study. Tu secara cara yang berkesan lah kot. Untuk sebab kita masa kita nak study, kita jaga hubungan kita dengan Allah. So double shot lah. Kita dapat pahala dapat, ilmu pun kita dapat. Daripada setiap pukul 9 sampai 2 pagi, cara yang lagi baik bangun pukul 4 sampai pagi. Tu cara lagi baik daripada awak setiap pukul 9 sampai 2 pagi. Tu cara yang berkesan. Cara-cara yang berkesan lah ni saya share untuk cara-cara study berkesan. Cara belajar yang menarik awak. Macam mana awak nak tarik? Macam macam mana nak rasa, awak rasa nak study? Awak kena cari sendiri. Awak kena cari. Sekarang ni kena start cari dah. Macam mana nak menarik cara awak study? Kalau saya, cara saya nak study, saya dengar lagu. Dengar lagu-lagu favourite. Lagu-lagu Jiwang apa semua saya dengar lah waktu tu. Bukan galau tau, Jiwang. Saya dengar waktu saya study. Terus saya karaoke. Kadang-kadang benda tu dia macam bila kita boleh release tension, at the same time ilmu akan masuk. Okay. Dan janganlah, kalau boleh janganlah buat last minute macam saya. Jangan sangat. Walaupun result saya agak cemerlang. Tak adalah cemerlang tapi cemerlang juga. Tapi hasil last minute tu macam tak memuaskan hati saya. Saya kurang berkenan lah dengan cara saya study. Kalau saya boleh rotate masa, saya akan study dengan lebih awal. Ayat klise. Tapi itu hakikat sebenar. Okay, tu je. Bagi saya tu antara cara-cara yang berkesan lah. Kalau ada lagi nanti saya boleh sharing untuk next kelas PM. Okay, sistem asrama betul ke tidur pukul 1 dan bangun pukul 4.30? Ini adalah saya. Apa yang awak cakap betul adalah saya. Saya tidur pukul 1, bangun tak adalah 4.30, pukul 5. Pukul 5 saya siap-siap. Pukul 5.30 saya dah ada kat surau. Kalau sekolah saya, asrama saya, light off pukul 12. Bangun kena keluar asrama sebelum pukul 6. Kalau asrama saya lah, tak strict. Bagi saya tak strict. Tapi kalau MRSM ataupun asrama-asrama lain, kadang-kadang pukul 5 dah kena ada kat surau. Tapi sekolah saya tak. Tapi pelajar form 5, inisiatif untuk turun awal lah. Selain boleh buat qiyamul, boleh study sendiri. Sebab waktu subuh adalah waktu yang tenang. Kalau awak contohlah stay up kan, contoh saya cakap tadi stay up sampai pukul 2 pagi. 2 pagi tu kadang-kadang ada juga yang tak tidur lagi. So macam mengganggu juga. Tapi bila awak dah tidur, dah ambil rehat, awak bangun, subuh tu adalah waktu yang sangat tenang. Waktu subuh, waktu pagi. 4.30, pukul 5, saya selalu study waktu tu. Dekat SPM lah, sebab SPM saya dah insaf. Waktu terakhir saya tak insaf lagi. Waktu SPM tu saya buat soalan ADMAT waktu pagi-pagi, dia sangat-sangat tenang. Dia menenangkan perasaan. Sejuk pun sejuk. Tolong study jauh daripada katil. Jangan study dalam katil. Kalau study dalam katil, mulalah hati saya akan mengasut untuk awak tidur balik. So kalau boleh study jauh-jauh daripada katil. Kalau saya dulu, saya study dekat bilik study. Saya tak study dalam bilik. Saya akan study jauh-jauh daripada bilik saya. Biar saya susah nak tidur. Okay, ada soalan? Boleh menjawab? Harap menjawablah soalan. Saya minta maaf tau kalau kelas saya macam a bit boring hari ni. Sebenarnya saya rasa pun kelas saya boring hari ni sebab pai kot. Sebab saya pun macam tak tahu sangat nak menghurai apa pai sebab korang semua boleh baca sendiri bagi subjek pai kan. Jadi kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau awak rasa nak buka mic pun boleh. Kalau nak tanya buka mic pun boleh. Nak type dekat chatbot pun boleh. Boleh, semua boleh. Jangan lupa tahu join kelas kita orang pukul 12.30. Pukul 12 saya tak ingat. Range tu lah range tu.
Kalau yang datang daripada Telegram boleh tunggu kat Telegram. Kalau yang datang daripada channel WhatsApp boleh tunggu dekat channel WhatsApp. Kita orang akan update. Kalau yang nak tunggu dekat IG pun boleh tunggu kat IG. Kita orang pun akan update dekat IG. So ada lagi soalan? Soalan ke? Sebab tips saya dah bincangkan semua kot. Semua tips-tips saya ataupun cara saya study lah. Bukan tips sangat sebab saya pun bukanlah seorang yang pandai pun. So saya lebih kepada cara saya study lah. Cara macam mana saya study. Apa nama channel kat WhatsApp? Avicenna Tuition. Kalau thank you sama-sama. Dekat IG pun ada. IG ada, TikTok ada, semua ada. Semua tempat kita orang ada. Sebab nak tolong adik-adik semua ni, dia sebenarnya bukanlah nak sharing ilmu. Dia lebih pada sharing teknik, sharing cara study. Macam tu sebenarnya kelas kita orang ni, Avicenna Tuition. Bukan sekelas saya je, untuk semua kelas. Apa dah ni? Kejap. Soalan berkenaan maksud perlu bagi jawapan skema juga ke? Berkenaan maksudnya macam okey. Nak cerita maksud perkahwinan. Maksud maksud dia kena tepat. Tepat, padat. Faham tak? Dia kena tepat. Awak tak boleh jawab macam ikut awak sendiri boleh. Ni saya bagi yang strict lah. Strict dia awak lebih baik hafal betul-betul ataupun sebiji-sebiji maksud tu awak hafal. Tu lagi baik daripada awak buat ayat sendiri. Dia kena yang betul-betul ada tepat dalam skema. Ramai yang tak hafal maksud dalam skema. Saya sendiri, ni secret kita je. Saya susah nak hafal maksud. Saya macam banyak ke arah lain lah, betul tu. Maksud saya tu merapu-rapu. So saya memahami. Dia lebih penting memahami daripada menghafal. Menghafal tu kalau bagus juga, tapi at the first place awak kena faham. Lepas faham awak akan mudah hafal. Kalau awak hafal dulu baru faham, macam tak synchronize. Macam tu. Okay, menjawab tak Dani? Ke soalan awak masuk lain? Menjawab Okay, menjawab tu Dani tu menjawab. Okay, dah itu soalan. Kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana join kelas saya pada hari ini. Saya doakan supaya semua mendapat straight A+ untuk SPM dan dipermudahkan urusan untuk tahun ni. Untuk tahun ni dan untuk SPM 2026 dan untuk SPM 2027. Saya doakan supaya adik-adik semua dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Waktu menjawab, sebab tahun lepas kawan saya ramai sakit waktu jawab SPM. So sangat-sangat kesian. Ada yang masuk hospital, masuk kecemasan waktu jawab paper fizik. Waktu tu paper fizik kawan saya masuk kecemasan. So dia kena menjawab dalam hospital. So sangat menyusahkan lah bila macam tu kan. Kesian. So saya doakan supaya diberikan kesihatan berpanjangan dan dipermudahkan urusan sepanjang menuntut ilmu. Jangan lupa jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan guru-guru. Jaga adab. Adab dulu baru ilmu. Kalau kita berilmu tapi tak beradab, tak ada guna. Faham tak? Kalau kita ada ilmu memang sangat berguna. Tapi kalau awak berilmu, tapi kalau awak beradab dan berilmu adalah plus point bagi awak. Cikgu-cikgu saya cakap dulu, lebih baik beradab, adab dulu, baru ilmu. Letakkan adab dulu. Kalau kita letakkan adab dulu, baru memudahkan urusan lah. Okay, apa tadi? Okay, thank you Akak. Sama-sama Surya. Sama-sama Syasha. Syasha pun selamat berpuasa.
Sama-sama Aida. Terima kasih. Sama-sama Dani. Okey, sudah cakap semoga traffic light akak hijau selalu. Amin, amin. Semoga hijau selalu lah. Saya pun tengah buat lesen sekarang. Okey, dan minta halal semua ilmu yang tutor Zarin buat kita orang hari ni. Sama-sama. Saya halalkan. Terima kasih atas tip akak share ini. Thank you. Sama-sama. Okey, kita orang nak screenshot, nak masuk dalam ID.